Dalam video ini saya akan ajar kepada tuan-tuan apakah beza di antara simpan dahulu belanja kemudian dengan belanja dulu simpan kemudian. Ada bezanya. Kalau tuan-puan nak tahu berkenaan dengan perbezaan duanya, sila tonton video ini ke akhir dan juga share kepada orang ramai. Betul pun, macam mana belanja dahulu simpan kemudian? Dia habiskan dia punya gaji kepada dia punya perbelanjaan dahulu. Kemudian andai kata kalau ada lebih baru mereka nak simpan. Sebenarnya apabila kita buat macam ni, kita cenderung kepada tak menyimpan langsung sebenarnya. Kalau kita simpan dahulu belanja, kemudian kita keluarkan dulu kita punya simpanan, kemudian baru kita belanja baki daripada kita punya simpanan. Kalaulah kita keluarkan simpanan kita dahulu 10% dan kita cuba bertahan dengan baki yang ada, andai kata kita perlu gunakan 10% ini sekalipun tidak mengapa, sekurang-kurangnya kita ada mindset simpan dahulu belanja kemudian. Jadi kalau kita dapat gaji, income, pendapatan dan sebagainya, simpan dahulu 10% dan bertahan dengan baki. Andai kata tidak mampu sekalipun, barulah menggunakan baki yang disimpan tadi. Yang pasti mindset belanja dahulu simpan kemudian tak sama dengan simpan dahulu belanja kemudian. Simpan dahulu belanja kemudian lebih mempercepatkan kita kepada kekayaan dan juga kewangan yang kukuh. Kalau nak buka akaun Get Public Go, tuan-tuan isi je Black Biru sekarang.